Sebab banyak orang-orang dekat Malaysia fikir jadi macam Sajak ni kerja 50, kerja Syauqi. Kerja sebab itulah Sajak dulu masa dekat Malaysia, Sajak tak ada kes kena tangkap Jaiz, kena tangkap apa tu akta apa panggil kalau tu akta memberikan perkhidmatan pada pelanggan apa entah ya akta tu macam menawarkan perkhidmatan apa dekat ni lah, dekat lelaki. Saja tak ada benda tu, tak ada. Selama Saja hidup dekat Malaysia, Saja tak pernah kena tangkap benda tu. Sebab itulah Jaiz dia sakit hati benar dengan aku. Sebab aku tak ada kes-kes macam tu. Kes-kes menawar tu tak ada. Sebab I ni memang I jadi macam ni, this is me. I bukannya jadi macam ni menawarkan perkhidmatan ke, tak ada. Astaghfirullahalazim, memang minta simpang lah. Memang tak ada. Jujur cakap. Tapi orang cakap Sajak macam-macam. Even Sajak kat sini pun ada orang kata apa tau, Sajak pagi kerja apa tu brand ambassador, malam kerja 50-50. Ada orang kata ambil Sajak, pernah ambil Sajak melanggan Sajak kat sini. Kau jawablah kepada Masya, aku ni orang pandang semuanya hina, semuanya tak bagus, semuanya tak betul, semuanya sukalah. Kalau bab-bab aku ni kan, korang memang suka tengok aku ni macam orang kata apa, dipandang serong. Tapi Tuhan tu tak orang kata tak tidur kan sayang. Apa kau nak cakap-cakap je lah Nok. Bagi Sajak sekarang ni kan, kita tahu apa kita buat. Kita tahu kita ni siapa. Kita tak perlu tahu, kita tak perlu cerita ke orang kita ni tu ke kita. Jujur saja cakap, saja tak ada kes-kes yang macam tu. Sajak jadi macam ni kan. Dulu masa Sajak dekat Malaysia, Sajak suka bagi advice kat wanita, ibu-ibu tunggal untuk berjaya balik, untuk naikkan balik confident, cantik. Sebab I suka mencantikkan wanita. Kita macam mandam-mandam gitu kan, macam no, kau kena cantiknya, kau tak boleh macam ni, no, kau tak boleh, kau jangan gila, kau jangan serenda dengan jantannya. I kalau kawan-kawan perempuan-perempuan I macam tu buat, I tak pernah pun rasa macam nak compete dengan perempuan, tak pernah. Lillahi ta'ala, na'udzubillah min syaitanir rajim. Perempuan bagi I adalah kawan. I ramai kawan-kawan perempuan yang suka kawan dengan I, suka sangat kawan dengan I. Jujur cakap, memang diorang suka kawan dengan I. Sebab I memang kalau bagi I ikhlas. I bukannya jenis yang macam suka nak celah beda lelaki orang ke. I tak pernah ada kes-kes nak celah beda lelaki orang. Kan? Betul tak sis? Sis?